Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mengumumkan kadar dividen sebanyak 6.15% bagi simpanan konvensional dengan jumlah agihan sebanyak RM67.1 bilion dan 6.15% bagi simpanan syariah dengan jumlah agihan sebanyak RM12.5 bilion. Ini menjadikan jumlah keseluruhan agihan untuk tahun 2025 sebanyak RM79.6 bilion. Semak penyata dividen anda melalui iAccount, laman web atau aplikasi bermula 28 Februari 2026 iaitu hari ini. Untuk maklumat lanjut mengenai prestasi pelaburan dan dividen KWSP 2025, sila layari laman web rasmi KWSP. Semakkan dividen KWSP 2025. Ahli boleh menyemak penyata tahun 2025 yang telah dikemas kini bermula 28 Februari 2026 dan digalakkan membuat semakan melalui aplikasi KWSP iAccount. Muat turun aplikasi KWSP iAccount di App Store, Google Play ataupun Apps Gallery. Semoga informasi ini memberi manfaat kepada mereka yang memerlukan. Semoga urusan kita semua dipermudahkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.